Pinjaman perumahan anda baru diluluskan. Adakah anda layak untuk memohon pinjaman peribadi? Tuan-tuan, selalu saya hadap dengan soalan ini. Katanya mereka baru lulus pinjaman dan adakah mereka layak untuk membuat permohonan lain? Jawapannya, masih layak untuk sebarang pinjaman kecuali untuk pinjaman perumahan. Hartanah ketiga anda marginnya mungkin 70% saja daripada nilai hartanah, dan untuk pinjaman-pinjaman lain ianya merujuk kepada debt service ratio anda. Sebagai contoh, anda punya gaji RM3,000, anda hanya boleh buat komitmen hingga ke 60% saja, RM1,800, dan sekiranya anda punya komitmen sekarang RM1,000, anda masih lagi boleh membuat RM800 membeli rumah, kereta, pinjaman peribadi dan sebagainya. Dan sekiranya anda dah guna RM1,800 itu menjadikan anda sukar untuk mendapatkan pinjaman baru, bukan sebab anda baru dapat loan, tetapi debt service ratio anda sudah habis. Dan di MyLoan, kami adalah sebuah syarikat konsultasi kewangan yang membantu rakyat Malaysia mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan, dan mudah saja untuk mendapatkan konsultasi MyLoan. Hanya perlu dapatkan laporan pelapor kredit anda, pergi ke profil kami dan wahab dengan kami untuk dapatkan laporan pelapor kredit anda. Dan konsultasi MyLoan adalah RM50 saja untuk kami dapatkan laporan pelapor kredit yang anda perlukan berdasarkan kepada sejarah dan latar belakang pekerjaan anda. Dan seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.